طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة قراءات القصة. نحن في حلقة الجديدة من حلقات قراءة القصة خيالية. Okay, kita dah pun baca beberapa buku surat, kita pun dah lebih daripada separuh daripada cerita ni. Itu kita dah baca dan kita, kalau tak silap, adik yang paling kecil, adik lelaki tu yang paling kecil pula ambil dia punya turn dia untuk mencari, untuk cuba nak memenuhi kehendak adik perempuannya, betul Jadi dia pun lakukan apa yang pernah di tempat yang sama, di taman ajaib. Okey, sebelum ni abang dia cuba cari Ma'ul Hayah. Macam sekarang ni pula adik ni nak mencari buah apple kan, apple yang nak bagi sedap suara lah kalau menyanyi. Kita dah sampai kat sini. Fatma an-nadha qad sarra wa wahadi nafsi mustarihul bal. Okay, mustarihul bal dalam keadaan tenang lah, ataupun kata tidak tanpa ada rasa resah lah. Okey, mungkin kita sambung kat sini. Waqad nazarat siba'u. Okey, tafadhali, mungkin siapa nak baca dulu? Ma'ana Akhi Fikri wa ma'ana Sayyidah Asila. Okey, ni kelas kita, kita pelajar kita pun peserta kita lah setiap malam kan. InsyaAllah mereka konsisten. Okey, mungkin kita mula dengan Akhi Fikri dulu. Kita ambil dalam 1-2 paragraf ke, panjang ke. Okey, cepat. Kita baca cepat. Kita habis cepat. وقد نظرت السباع إليه بعين نائمة غلبها النعاس ولم تحجم عليه ولم تتحرك من مكانها ولم يمس الأمير بسوء أو ضرار. وبعد أن مر عليها الأمير وتركها آمنا رأى شجرة محملة بكثير من التفاه الأحمر الناضه الجميل، ونظر حوله فلم يجد غير هذه الشجرة من أشجار التفاح، فتأكد أن تفاحها تفاح الغناء، وقال في نفسه إن الشجرة شجرة التفاح الغناء من غير شك. ولكن حينما شد فرعا من فروع الشجرة ليقطف منه تفاحة سمع طائرا يقول له بصوت مرتفع لقد وضع الملك أختك في السجن. فأثر الأمير كل التأثر حين سمع هذا الخبر كل التأثر كل التأثر حين سمع هذا الخبر المحزن، ونسي نصيحة الرجل الصالح ولم يتذكر قوله احذر أن تكلم بالحديقة المذكورة إنسانا أو حيوانا أو طائرا. Okey, hasbuk. Okey, Jamil. Okey, apa yang faham kat sini? Dia cuba panjat hari tu. Dia naik dan melihat pintu besar dijaga oleh 4 ekor binatang buas yang dia tak pernah tengok. Okay, bila tengok atas pintu tu, dia ada satu gunting yang besar terbuka. Bila terbuka, dia masuk dengan tenang. Okay, kemudian apa dia kata? Binatang buas itu telah melihat kepadanya kan, betul? Okay. Dia tengok macam mana? Dengan mata yang terpejam lah, betul tak? Dengan mata yang tidur. Dia tengok tapi mata yang pejam. Ghalabaha an-nu'asu, di mana rasa mengantuk tu telah menguasai mata-mata tersebut lah. Okey. Dia melihat tapi mata terpejam kerana mengantuk. Walam tahjum alaihi, dan binatang-binatang tu dia tak pun menyerang
putera itulah. Jadi binatang tu juga tidak bergerak daripada tempatnya dan tidak menyentuh walam ya masa ya musu. Okey, tapi disebabkan ni ada huruf jazam, dijazam walam ya lam yumassa. Okey, dan tidak menyentuh putera tu dengan apa tu sebarang mudarat lah ataupun menyakiti putera tersebut. Selepas dia melalui tempat tu, ba'da an marra 'alaiha al-amiru. Okey, dalam ayat ni mana fi'il? Ana fi'il? Fi'il kat mana? Fi'il adalah marra kan? Marra. Mana pelaku dia? Mana fa'il dia? Al-Amir. Al-amiru ni fa'il marfu'. Jadi alaiha tu ala siba' inilah. Jadi selepas putera tu dia melalui binatang tu, wa tarakaha, dan meninggalkan binatang tu secara selamat. Selepas dia lalu binatang tu, dia pun telah melihat sebatang pokok tergantung pada batang pokok tu banyak ikathirin minat tufahi ahmar, dengan buah apple yang berwarna merah. An-nadij. Nadij ni apa? An-nadij ni maksudnya masak lah, ripen ke apa, ripe kan, yang buah apple warna merah yang dah masak, yang cantik. Lepas tu wa nazara haulahu, dan dia telah melihat sekelilingnya. Lam yajid ghaira hadhihi syajarah. Jadi bila dia mengeliling buah tadi tu, dia tidak mendapati melainkan pokok ini saja, daripada pokok-pokok apple. Fata'akkada, dan dia memastikan bahawa ta'akkada, dia memastikan bahawa apple pokok tu ialah apple al-ghina'i, apple untuk apa, untuk bagi suara sedap lah. Wa qala fi nafsihi, dia pun kata pada dirinya, sesungguhnya pokok ini adalah pokok apple. Okay, untuk sedapkan suara, min ghairi syakin, tanpa ragu-ragu lagi, tanpa syak lagi. Walakin, tetapi, hinama syadda far'an min furu'i syajarah. Apa maksud dia? Ketika mana dia nak buat apa ni? Apa maksud dia syadda far'an? Adakah maksud dia nak menggoncang kan? Apabila dia nak apa agak-agak? Walakin hina syadda far'an min furu'i. Syadda ni, inilah dia macam dia goncang ke, dia menarik ke, boleh jugalah kan, maksudnya dia nak memetik lah kan. Mungkin dia far'an ni macam ranting, betul tak? Dahan pokok tu, bila dia tarik satu dahan daripada dahan-dahan pokok tu, liyaqtifa, untuk dia nak memetik. Ni belum jawab lagi, dia baru cerita ketika mana dia cuba nak menaik dengan kuat lah kan, dahan tu dia tarik dengan kuat. Syadda tu macam bersangatan kan, dia tarik lah sesuai dengan maksud dia tarik dahan tu untuk memetik sebiji buah daripada pokok tu, minasyajar.
Sami'a, ini jawab dia. Hinama ni kan huruf nasab kan. Huruf apa min ada dawati syarat. Okay. Dia mendengar seekor burung berkata kepadanya dengan suara yang tinggi dan kuat. Laqad wada'a al-malik ukhta, dia kata raja telah meletakkan adik perempuan kamu di dalam penjara. Bila dia cakap macam tu, ta'assar al-amir kull ta'thir, dia terkesan, betul-betul terkesan dengan kata-kata tu. Itu maksud ta'assur lah. Ketika mana dia telah mendengar, hinama ni dia boleh dalam dua bentuk sama ada hinama ataupun hina, tak ada ma, dia boleh direct. Dia ada isim asma' zarfiyah ni yang mana dia tak perlu fasil pemisah di antara zaraf tu dengan fi'il. Macam ni kita tengok dia tak ada pemisah, dia terus hina. Begitu dengan perkataan yauma yaqulu, kan, dia boleh dua lah. Jadi dia terkesanlah dengan kata-kata burung tadi tu, seekor burung ketika mendengar khabar yang muhzin ni khabar yang menyedihkan lah. Dan dia pun terlupa akan nasihat lelaki yang soleh. Apa lelaki soleh tu cakap? Dia kata janganlah kamu la yatadhakkar qawlan, tak ingat kata-kata lelaki soleh tu. Apa lelaki tu soleh tu kata, ihdar, hati-hati daripada tukallima, bercakap dalam taman ajaib tu, cakap dengan manusia ke binatang ataupun burung. Okey. So puan silakan ayat seterusnya dekat apa tu perenggan seterusnya. Nasiya amirul hadhihi nasihatan as-saminata wa radda ala ta'ir wa qala lahu innal malika lam yaf'al syai'an wa hadha kadhibun wa qabla an yantiqa bi kalimatin ukhra tahawwala al-amirul miskinu ila amudin sahriyin min a'midatil hadiqah al-mashurati wa qadin tazaratil amiratu fil baiti ruju' al-akhiha falam yarji'u wa akhazat kulla yawma tantaziru ruju'ahu bi ghairi natihatin wa marral yawmu ba'da al-yawm walam yarji' fashughila baluha wa qaliqat nafsuha wa'taqadat annahu la budda qad hadatha lahu hadithun mu'limun aw asabahu su'un fi rihlatihi fanazarat ila khatamil ladhi ahdathu ilaihal al-juriyatu huriyah liyahfazaha wa yahfaza akhawaiha minal khatar. Okay. Fawajadat mu'timan musliman la bayruku wa la yatala'u wa la yalma'u kal'adati. Okey, hasbuk. Panjang kan? Okey, kita faham dulu. Syukran Puan Silah. Okey, dia pun terkesan dengan kata-kata burung tadi tu dan dia terlupa nasihat lelaki soleh tadi. Jadi apa yang berlaku pada lelaki tadi tu, dia terlupalah kan, putera yang kecil tu. Nasiya al-amiru
fi'il, fa'il. Ini maf'ulun bih. Ini adalah badal. Okey. Nasihata maf'ulun bih, badal lah. At-taminata ini adalah sifah. Dia terlupa akan nasihat yang penting, yang bernilai itu. Dan dia telah pun dia menjawab radda and he responded to inilah kepada burung tu, dan sambil dia berkata Innal Malik lam yaf'al syai'an, dia kata raja tak buat apa-apa pun. Wa hadha kadhibun, ini adalah satu penipuan. Qabla an yantiqa bi kalimatin ukhra, dan sebelum dia nak tuturkan dengan perkataan lain selepas tu, sebelum dia nak bercakap lagi, qabla an yantiq tahawwala al-amir. Tahawwala maksudnya dia telah bertukar, telah berubah, kan? Jadi the poor prince lah, kan, maksudnya putera yang kesian tu, yang poor tadi tu, telah berubah menjadi seperti apa? Seperti tiang batu. Dia berubah menjadi batu lah. Okey, maksudnya kat dalam tu dah ada banyak tiang-tiang lah, kan. Mungkin semua tu disebabkan dia bercakap dengan manusia, haiwan ataupun burung. Jadi a'midah ni jamak lah bagi amud. Okay, dia menjadi batu. Kemudian puteri yang berada di rumah dia tu, waqad intazarat. Okay, dia baca macam tu lah asalnya, tapi bacaan yang betul dia kena baris bawah lah. Waqad intazaratil amiratu, ni huruf taukid, kan, dia nak menegaskan. Jadi puteri kat rumah tu dia menunggu kepulangan abangnya lah, kan, abang ni yang kecil tu. Falam yarji', maka tak balik pun. Wa akhazat kulla yawmin, jadi pun dia sepanjang hari tu dia pun mula tunggulah akan kepulangan abangnya, akhiha, bighairi natijatin, tanpa ada khabar lah. Natijah ni dia menunggu tanpa ada hasil lah. Maksudnya abangnya tak pulang. Tantaziru ruju'ahu, ni pada maf'ulun bih. Bighairi natijah wa marra al-yawma, maka berlalulah hari itu. Selepas sehari dari hari sehari itu, lam yarji', dia tidak pulang pun. Mungkin beberapa hari, kan. Fasyughila baluha, jadi fikirannya jadi tak menentu, jadi jadi sibuk memikirkan hal tersebut. Wa qaliqat, dari ini menjadi risau, gundah gulana. Jadi dia kata dia i'taqadat, dia yakin bahawa dia rasa bahawa annahu la budda qad dia kata mesti berlaku sesuatu peristiwa yang mu'lim, yang menyakitkan lah, yang menyedihkan. Mu'lim ni yang menyakitkan lah. Hadasa lahu hadithun, mungkin berlaku satu kemalangan yang menyakitkan, ataupun ni apa yang dia fikirlah, dia rasa, au asabahu su'un, ataupun sesuatu yang buruk telah menimpanya. Asabahu, ni balik kepada al-amir. Jadi kata sesuatu yang buruk telah pun menghinggapi akan adiknya atau abangnya ketika perjalanannya itu. Itu apa yang dia fikirlah. Fanazarat ila al-khatam, lalu dia pun melihat kepada cincin yang mana siapa yang telah menghadiahkan kepadanya, siapa? Al-khatam alladhi ahdathu ilaiha al-huriyah, cincin yang mana pari-pari itu telah menghadiahkan akan cincin itu kepadanya. Hu ni balik kepada khatam lah, ha ni balik kepada puteri itulah. Huriyah itu adalah fa'il, ini adalah fi'ilnya. Ahda yuhdi ihda, itu adalah memberi hadiah. Okey, dia beli pari itu bagi kat dia tu untuk apa? Liyahfazha, untuk cincin tu menjaganya dan menjaga dua abangnya.
minal khatar, daripada sebarang bahaya. Tetapi apa yang dia dapati, fawajadat mu'timan muzliman, dia mendapati, hu ni balik kepada khatam lah, dia mendapati cincin tu. Apa berlaku pada cincin tu? Mu'tim apa? Muzlim. Kalau muzlim ni dia apa? Gelap lah kan, dia macam dia gelap. Kalau mu'tim dia jadi apa? Samalah maksudnya, dia jadi macam gelap, dia pudar ke, dia tak bercahaya. Lam yabruqu, ni maksud je lah. Lam yabun, tidak berkilat, wala yatala'la'u, dan tidak bersinar seperti biasa. Wala yalma'u, dan dia tidak bercahaya seperti biasa. Maksudnya mu'timan ni adalah malap lah. Dia cincin tu macam malap, dia kurang, dia tidak bercahaya, dia gelap. Okey, so tu apa yang berlaku kepada cincin tersebut. Fawajadat ni, okey, fawajadat hu ni fi'il, fa'il tu balik kepada amirah. Hu ni pada tempat apa? Hu ni pada tempat apa? Fi mawqi'? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Mu'timan tu pada tempat apa agak-agak? Mu'timan hal. Hal bukan? Dia ke? Hal ke? Ataupun Fah kot. Muzliman. Dia ada maf'ul yang kedua tak? Fawajadah. Ni maf'ulun bih. Fawajadat al-amiratu al-khatama. Putri itu mendapati cincin itu mu'timan muzliman. Cek sama ada dia maf'ulun bih kedua ataupun hal. Seperti ra'aituhu bakian. Saya telah melihatnya sedang menangis. Bakian tu macam hal, tapi ra'a, fi'il ra'a ni dia nak, kalau pada konteks ni dia nak juga dua maf'ulun bih. So yang ni pun mungkin, okey, dia adalah maf'ulun bih yang kedua. Sebab dia mendapati cincin tu dia tak bercahaya. Okey, mungkin boleh tengok, cek balik fawajadah tu. Okey, so kemudian kita habiskan kat sini lah. Dia fakrah akhirah. Fasahat, apa yang berlaku pada dia? Baca Puan Aslah, habiskan. Fasahat. Fasahat la budda an yakuna akhiqat lahiqatuhu dararun au adha. Okey, jadi kata fasaha. Saha ni maksudnya apa? Fasaha, ha ni maksudnya dia berteriak lah, ataupun dia menjerit. Dia kata la budda an yakuna akhi, dia kata mesti adik aku ataupun abang aku tu qad lahiqahu, lahiqa ni maksudnya asabahu. Dia kata mestilah mudarat ataupun bahaya ni telah pun menimpanya. Okey, qad lahiqahu. Apa yang lahiqa adiknya? Dararun. Ini adalah fa'il. Azan ni pun adalah pada tempat fa'il marfu'. Tapi dia tak marfu' bil dhammah zahirah lah, dia muqaddarah sahaja. Tapi dia ma'tuf kat dararun. Okey, so itu apa yang dia ceriakkan lah. Dia kata mesti adik dia tu, abang dia tu ditimpa dararun ataupun azab. Okey, jadi a'takid naktafi bihadza qadar. InsyaAllah pada liqa' al-qadim kita akan sambung lagi. Okey, daripada apa yang kita baca ni, ada tak macam nak tanya sesuatu tentang hukum berkaitan ni lah, bahasa ke, mungkin apa yang kita dah baca tadi ni? Okey, la budda an yakun ni isim yakun akhi.
Dan selepas tu adalah khabar yakun. Okay. Kana yakun, kana wa akhawat ni bukan kana saja tapi fi'il mudhari' pun sama juga. Okay, ada tak nak tanya? Kau ada nak tanya ke? Yang ni cuba cek balik nanti. Okay. Nak tanya, nak bagi exercise sikit. Apakah tempat Mu'timan dan juga Musliman ni? Musliman ni dia samalah tempat dia. Adakah hal atau maf'ulun bih yang kedua? Okey. Kedua atau hal. Soalan. Okey. Ada tak ada nak tanya ke Wasilah, Akhi Fikri? Lakum soal? Atau la yujad? Okey, baluha ni pada tempat apa? Fasyughila baluha. Baluha tu fa'il. Salah. Naib fa'il. Salah. Dia betul lah kan fa'il, tapi dia kerana fi'il itu dalam bentuk syughila, naib dalam fi'il madhi majhul, maka selepas itu adalah naib fa'il. Fasyughila. Maksud syughila ni adalah masyghul yang disebutkan. Masyghulun dalam bentuk isim, tapi syughila ni dalam bentuk fi'il, dia jadi majhul. Jadi isim maf'ul tu dia ada makna majhul di situ. Okey. Puan Asla ada persoalan tak so far? Boleh? InsyaAllah? InsyaAllah. Boleh So kalau baca tu boleh fahamkan sikit-sikit kan? Sikit-sikit. InsyaAllah boleh. Okey, jadi أعتقد هذا فقط مني إن شاء الله. شكرا على حضوركم. نحن سنواصل لقاء درسنا في اللقاء القادم بإذن الله. jadi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نحن نختم بتصبيح كفارة وسورة العصر. Dan syukran jazilan. Asif ana kuntu mutaakhiran. Nak mula awal, lambat juga akhirnya. Mungkin insyaAllah mungkin minggu depan kita cuba buat awal sikit. Letih sikit tadi. Asif, syukran.